Safety MQ Cutter Kit ini dicipta setelah berlakunya pelbagai masalah semasa penyediaan suntikan kepada pesakit, terutamanya terpecahnya ampul dan juga tercucuk jarum semasa penyediaan tersebut. Setelah kami melakukan penyambahan idea dan juga pemikiran, maka terhasillah produk Safety MQ Cutter Kit bagi menghindar berlakunya terpecah ampul dan juga tercucuk jarum semasa penyediaan suntikan kepada pesakit. Pada tahun 2014, pasukan Jengka Bestari telah menjadi johan pertandingan inovasi anjuran SUK Negeri Pahang bersama Yayasan Inovasi Malaysia. Dengan itu, Yayasan Inovasi Malaysia telah memperkenalkan kami kepada Harmony Tech bagi memperkemaskan produk untuk pasaran. Setelah saya terima produk ni, saya terus buat untuk pengubahsuaian daripada penggunaan material besi kepada stainless steel. Dan sebelum tu kita buat untuk simulasi komputer untuk mengetahui macam mana performance mechanical dia. Dan selepas fabrication, inilah hasil dia. Saya berharap produk ini akan dapat terus diterapkan penggunaannya dan diseragamkan di seluruh hospital klinik untuk menjadikan dia satu produk yang boleh membantu dari segi keselamatan. Alhamdulillah, setelah hampir sebulan kerjasama antara Jengka Bestari, Yayasan Inovasi Malaysia dan juga Harmony Tech, maka terhasillah produk Safety MQ Cutter Kit ini bersedia untuk dipasarkan.